Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Pengurusi masjid Datuk Syekh Yahya, dia ni orang Yaman. Memang kalau orang Yaman, kalau orang pergi Yaman main lagu ni orang kecil kita lagu ni. Hidung pula ketua. Tepuk tangan dia lah. Banyak membantu kita. Haji Zainal ni, hak di tak ada dalam Malaysia ni, kurang hak ada directory. Dia buat so, tepuk tangan pada Haji Zainal. Ni Prof Sandri, dia guru besar telah Tatisa, dia guru besar. Bini tak payah sama dia. Tepuk tangan ke Prof Sandri. Lalu kita kawan rapat lumayan mari dia lah pandu. Manusia dia bahar belakang. Cik Gomel, Pak Su, belakang lah, tepuk tangan belakang. Dan tepuk tangan lah ke isteri saya sampai. Yang memberi nama Imtiaz, yang dikatakan oleh Ustaz Dr. Wazikri tadi. Sebenarnya dia saya dah bayar lama dah. Siapa lagi tu? Phone lah. Alisa, sorry. Boleh ni, phone lama dah. Tepuk tangan kepada mereka. Jadi hari ini kita mungkin asas. Dia tahu dah. Masa tu saya dengan cik lah. Cik dah cik pun tua dah. Tok cik. Tapi nak buat muda lah, alhamdulillah. Kita nak cari nama sekolah. Kita nak buat sekolah. Tak boleh nama sekolah ni. Sekolah kita nak bina sekolah yang terbaik di dunia. The best school in the world. All the world dia dengar tujuh berarti the best school in the world. Jadi carilah apa nama dia. Dalam kalau kita belajar bahasa Arab ada kamus Maori. Benar, kamus Maori tu guna kan? Guna lah itu. Cuma dulu belajar bahasa Arab, itu dia buka kamus Maori. English, Arabic English. Buka. Tengok pokok betul lah. Apa makna excellent? Jumpa Imtiaz. Sepatut namanya Imtiaz. Kerana kita nak lahirkan Imtiaz. Best for the world. Dia kena manja sikit. Bola. Mari Zat. Okay? Imtiaz. The best for the world. Dia kena mari. Ruh tu dia mari. Rara. Itu tak kuat rara. Okay. Imtiaz. The best for the world. Lama kita berlama dah kata kau ni. Mengapa? Okey. Saya ada hadiah ni. Hadiah buku pun ada hari ni. Hadiah duit pun ada. Siapa jawab cepat, siapa jawab betul, saya beri hadiah. Duit ada. Lusa boleh pergi IOI. Kita nak tahu siapa yang boleh jawab yang paling tepat. Saya beri 3 peluang. Mengapa kita wujudkan Imtiaz? Mengapa diwujudkan Imtiaz? Mengapa? Siapa nak jawab? Okey. Saya beri 3 orang jawab. 3 atau 4 orang. Okey. Sila. Nak lahirkan penghafaz Quran, nak pastikan ada penghafaz Quran dekat dalam semua bidang. Nak lahirkan penghafaz Quran dalam semua bidang. Okey, duduk. Okey. Okey, sila. Yang terbaik kita beri hadiah lagi. Macam tadi yang kata kalau macam dulu-dulu tu kalau nak hafal kena pergi pondok. Lepas tu kalau nak belajar ilmu sains tu kena pergi MRSM. Lepas tu Imtiaz ni macam ditubuhkan supaya dapat menguasai ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi tu at the same time macam tu.
Okey, lagi siapa nak try lagi? Okey, silakan. Melahirkan generasi ulul albab yang mahir dalam bidang Al-Quran, walaupun bukan sahaja dalam bidang Al-Quran tetapi dalam pelbagai bidang dalam dunia. Maksudnya dia boleh menguasai dunia, Islam boleh menerajui dunia. Ada soalan lagi? Soalan dua. Siapa nak jawab lagi? Ada lagi? Ada lagi? Saya beri 2 orang lagi. Siapa? Okey. Untuk melahirkan generasi ulul albab. Tetapi ulul albab yang dimaksudkan adalah manusia yang berfikiran terbuka dan berpandangan jauh, dan juga selalu memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sungguhnya Allah tidak menciptakan semua ini sia-sia, melainkan kerana ada sebabnya. Sekian. Ada lagi? Hah? Kau tak silap? Hah? Ada lagi? Okey, tutup. Ada lagi? Okey. Imtiaz ditubuhkan selepas daripada program Pinta Al-Quran yang diadakan di Besut. Program Pinta Al-Quran yang diadakan di Besut, ia kesinambungan untuk menghasilkan sebuah sekolah yang bercirikan Qurani Encyclopedia Ijtihadi. Cukup. Berapa orang ni bangun semua yang berdiri, yang boleh jawapan tu bangun semua. Yang berdiri tadi. Yang boleh jawapan tadi bangun. Bangun semua. Okey, siapa yang jawapan ni? 1. Berapa sini? Bangun. 1, 2, 3, perempuan 2. Mari sini, kita bagi duit semua kan. Nampak. Semua betul, semua bagus. Okey. Amira. Okey. Kalau macam ni semua buka kita. Alright, okey. Semua boleh pakai. Semua boleh pakai. Kita wujudkan imtiaz dahulu kerana mula-mula saya pergi ke cerita. Saya pergi nak belajar bahasa Arab kerana kita nak faham Quran. Itulah jumpa Ustaz Dr. Wan Zikri Yahisam ni. Jadi jangan panjang sikit kira. Satu orang. Dan dalam kelas bahasa Arab kita didedahkan kepada satu tamadun Islam dahulu. Namanya Andalusia. Dahulu. Andalusia di mana? Spanyol, okey. Granada, Cordova. Hebat zaman dahulu. Wujudnya cendekiawan Islam seperti Al-Khawarizmi masa itu, Ibn Sina, Khawarizmi is a father of lagi Khawarizmi is a father of artificial intelligence, of AI. Betul tak? Siapa kata betul? Matematik. Sebab asas artificial intelligence ialah Matematik. algorithm. Asas artificial intelligence ialah algorithm. Asas algorithm ialah algebra. Tidak akan ada algorithm tanpa algebra. Tidak ada artificial intelligence tanpa algorithm. And the father of algebra is Khawarizmi. Itu. Kalau bila saya heboh, Elon Musk semua sekali ni sebut
James Wang. James Wang sekarang ni dia punya aset, kekayaan diri dia 180 bilion dolar. 180 bilion dolar, bukan ringgit. Kaya dia tu 2 kali bajet kerajaan Malaysia. 2 kali. Kalau kita sibuk-sibuk paling punya badah ni, baru separuh aset Jason Wang. Jason Wang ni pula orang ni ialah orang Taiwan yang menjadi rakyat Amerika. Jadi kita cerita ni asas di situ. Ibnu Sina, semua orang belajar doktor tak beritahu pasal tak mahu melihat kehebatan orang Islam. Banyak pekakas belah sekarang ni masih lagi gunakan apa yang dicipta oleh Ibnu Sina. Hebat kata. Tak lagi lah Al-Ghazali dulu, Al-Biruni. Ada satu, ni soalan ni boleh jawab ni, boleh ada. Seorang ahli geografi Islam yang pertama dapat membuat peta dunia nama apa? Tahu dia? Kan dia tak buat guna-guna layar. Alliterasi, ya Allah. Boleh duit lagi. Alliterasi. Saya nak ketahui itu ceritanya, maknanya dahulu dah ada kehebatan Islam. Zaman kegemilangan Islam yang kita panggil Andalusia. Tetapi mengapa sekarang ini orang Islam yang kita nak baca Quran, kuntum khairu ummah itu tak ada. Hari-hari ni 100 orang, 50-60 orang dibunuh di Gaza, kita tengok sini je. Esok malam ni makan nasi apa ni? Kambing. Kambing. Kambing, gula ayam mana? Tak. Di Gaza mati tak lewat apa? Tak lewat apa? Tak lewat. Baca Quran tu, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ustaz ngajar kita pun ngajar gitu juga. Ustaz ngajar gitu lah. Cikgu ngajar gitu lah. Betul kita kuntum khairu ummah tak? Betul tak? Betul macam mana orang bunuh? Ta'muruna bil ma'ruf ada apa? Menyeru kepada wa tanhauna 'anil munkar makna apa? Boleh kita jelas kemungkaran? Boleh? Macam mana kita kata kita kuntum khairu? Betul tak saya kata? Tak boleh. Jadi kita kena mengembalikan yang kita baca tu. Sebab tu dah Tuhan katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa orang-orang yang beriman kamu tidak laksanakan apa yang kamu katakan? Kata kuntum khairu ummah, tapi tak boleh laksana sebab tak mampu. Kalau khairu ummah mesti mampu, betul tak? Kalau kita khairu ummah, bukan hanya kita boleh jadi doktor. Kita jadi doktor, kita guna instrumen yang kita beli daripada di mana instrumen tu beli daripada mana? Daripada mana? US, daripada Germany, daripada France, daripada Switzerland. Tak boleh buat sendiri. Jadi macam mana? Kita jadi doktor, barang-barang kita guna beli daripada orang lain. Kita cakap Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Mana apa tu? Islam itu hebat dan tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Kalau kata Islam, kita lah, we are the best. Kita ni sebanyak tak cukup. Sebab itu kita melihat, itulah sebabnya kita kata kita kena mengembalikan kehebatan Islam. Kehebatan Islam hanya boleh berlaku apabila adanya integrasi, dan kata tadi ulul albab tadi, integrasi antara Quran dan sains. Sebab itulah saya mula-mula cari, jumpa salah ustaz, nama dia Ustaz ulul albab lah, Ustaz Mazikir.
Ustaz Ulul Albab dia. Orang dulu kamu ke Ustaz Ulul Ubi. Jadi begitulah caranya kita gabungkan. Nak buat pula kena belajar sains kenapa tahun 1999. Orang tak percaya. Ni pun tak ada ni ada bateri kurang ada tak ada bateri. Tak ada molek ke? Mana? Bunyi tak bunyi. Jadi kita mulakan apa yang perlu dilaksanakan. Jangan tunggu orang lain laksanakan, kita yang mula laksanakan. Kita bercakap. Kita masuk memang masjid, kita buat syarahan. Kita bercakap tapi kita tidak buat. Cuma taquluna ma la taf'alu. Mengapa kamu tidak laksanakan apa yang kamu katakan? Buatlah kita 1999. Buatlah imtiaz. Lahirlah. Dikatakan tadi tahfiz profesional seluruh. Tapi dia lagi buku. Tahfiz profesional. Okey. Yang pertama tadi tahfiz apa? Mengajar. Tapi profesional tak mencukupi, tak boleh melahirkan khairul ummah tadi. Kerana kita masih menggunakan instrumen-instrumen yang dibuat oleh orang lain, betul tak? Mana ya? Oh, ni mahal sikit. Sabi jadi tak cukup. Kalau kita jadi pilot, kita bawa ke terbang Boeing buatan Amerika. Kita bawa ke terbang Airbus buatan Eropah. Masih lagi kapal terbang orang. Sebab itulah 370 kita hilang. Tak tahu mana kapal terbang. Asalkan terbang itu kapal terbang Amerika. Sebab kuasa yang memegang di mana setelah di mana kapal terbang itu di tangan mereka. Bagi saya mustahil 370 itu tak boleh dijumpakan satu barang yang begitu besar. Sedang kita ada setelah sekarang kita dah ada apps, aplikasi boleh trace di mana kapal terbang. Kita kapal terbang kita tahu di mana kapal terbang. Betul tu? Tak jumpa kapal terbang besar, tak jumpa kerana kuasanya duduk di Amerika. Jadi kita kena jadi orang yang mencipta. Sebab itulah timbul sekarang selepas 25 tahun timbul talafah islam. Ini kita katakan tadi. Kita nak lahirkan tahfiz, pelajar-pelajar tahfiz yang bukan hanya pengguna tapi pencipta. Jadi pertamanya tahfiz, pengajar, keduanya ketiga satu apa? Tahfiz, kedua ketiga pencipta. Satu tahfiz, kedua ketiga satu profesional pencipta. Jaga gambar aku tak ingat apa dia pula. Jadi tanpa kita tahu dia tak cukup. Tak hebat. Tak hebat ummah jika kita tidak boleh mencipta sendiri. Itulah zaman kegebilangan Islam yang kita nak lahirkan semula, yang kita panggil gerakan ataupun gagasan Andalusia 2.0 yang bermula di Intias. Yang bermula di Intias 26 tahun yang lalu. 1999. Sekarang kita ada program baru yang kita panggil Talafah Islam. Kalau dahulunya orang masuk sekolah hafiz usia 13 tahun, betul tak? Dia kata satu. Sekarang dia masuk belajar tahu berapa usia? Berapa usia? Talafah tu apa? 3. Tis'ah tu 9. Khatam hafaz, khatam hafazan sebelum 9 tahun. Sebab itulah talafah tis'ah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh 39. Talafah tis'ah. Terima kasih kepada pengurusi surau ni. Ada lagi ya? Pengurusi surau ni. Tepuk tangan kepada pengurusi surau ni.
yang sentiasa memberi sokongan kepada Talata Tisa ni. Terima kasih kepada ni, Headmaster ni, Prof Sahandri ni. Kerja untuk air haji ni kerja ni. Tepuk tangan kepada dia. Saya nak beritahu program Talata Tisa ni one and the only one in the world. Sebagaimana Imtiaz 99, 1999, one and the only one in the world. Pasal itu tak ada buat, tak ada buat. Negara tak ada buat, carilah. Saudi tak ada, di Pakistan tak ada Ustaz Kuat. Ada Ustaz tak pernah tak ada. Maafi nahi gulali. Gapa saya tinggi. Tak ada. One and the only one in the world. Tahun 1999, program hafazan Quran dan belajar sains biologi, chemistry, fizik dan juga English ada. Hanya ada bermula di Mesir. Imtiaz Mesir bermula. Sama juga program Talata Tisa ni, one and the only one in the world. Budak kanak-kanak 3 tahun mula belajar menghafaz Quran dan khatam hafazan 30 juzuk sebelum usia. One and the only one in the world. The best school in the world. Ini pun the best. Apa bagaimana the best? The best tahfiz lah. The best tahfiz in Talata Tisa. Tak ada. Walaupun ada tempat lain, saya nak beritahu bahawa yang itu tidak ada kurikulum yang sempurna. Kita kurikulum ditulis oleh UPSI, dilancarkan di UNITEN, diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Headmaster Profesor. Jadi dan baru ni, bulan 11 baru ni, anak-anak kecil 4 tahun sudah khatam juz 30. Anak-anak kecil 4 tahun dah khatam juz 30. Seramai 42 orang. Betul 42 kan? 14 di surah ni. Surah Al-Furqan. 17 di Mesir. 6 orang di Ulu Terengganu, 5 orang di Dulu. Betul je, berapa? 42. Tak tahu berapa betul ada. Jadi inilah mengatakan. Sebab tu saya nak bawa, yang kita nak perlu bawa, kita nak kepimpinan ni, kepimpinan yang harus tahu di mana kita nak pergi. Bukan hanya kepimpinan, hanya nak jadi tahfiz pengguna. Tahfiz pengguna tak cukup. Tak cukup. Jadi kita ni bukan hanya untuk cari makan. Macam Hamka kata, kalau hidup itu hanya untuk cari makan, apa beza kita dengan kerbau di padang? Apa beza? Kalau hidup nak cari makan, apa beza kita dengan kerbau di padang? Hamka kata pula, kalau hidup ibu pula ni hanya untuk menyusu anak, apa beza kita dengan kera di hutan? Kerja apa ni? Kerja anak cari makan anak, menyusu anak. Itu level orang kampung boleh, tapi tak bukan level imtiaz. Kalau hidup kita hanya untuk menyusu anak, apa beza kita dengan kera ni? Tak beza. Ini kepimpinan. Saya kata kalau kepimpinan imtiaz perlu punya pemikiran. Kita nak melahirkan satu generasi ulul albab yang hebat, dia akan menjadi generasi yang terbaik di dunia. Itu kepimpinan kita. Tak cukup hanya kita nak jadi seorang hafiz. Kalau dahulunya hafiz dulu, kerja sebagai tahfiz. Nombor 1 dulu, tahfiz apa? Ajar. Nombor 2, tahfiz apa? Jadi doktor. Oh, anak saya tahfiz profesional. Tahfiz doktor, baik-baik. Habis kita. Sekarang ni tak ada guna lagi perkataan dia baru ni. Cikgu saya letak je tengah ni. Tahfiz pencipta tak je tengah. Gitu kau begini. Mana soal gitu pun begini dalam belakang. Jadi itulah semangat kita tadi berbeza.
Untuk menjadi tahfiz pencipta, kita perlu menjadi the best in the world. Memang kita dilahirkan cemerlang, bukan kata Islam itu Islam agama yang terbaik. Betul tak tu? Betul. Inilah kita lihat seorang pelajar imtiaz ini jadi Khawarizmi. Tak lihat main kok. Seorang, dua orang jadi Khawarizmi. Boleh tak boleh? Dan nak lihat pelajar-pelajar imtiaz jadi macam Ibnu Sina. Boleh tak boleh? Kita nak lihat jadi macam Ibnu Khaldun. Boleh tak boleh? Kita nak lihat jadi macam Al-Khawarizmi. Boleh tak? Al-Khawarizmi kita nak lihat. Jadi Al-Idrisi. Boleh tak? Kita nak lihat kita ni menjadi Al-Biruni. Boleh tak boleh? Jadi Ibnu Khaldun. Boleh tak boleh? Siapa lagi? Al-Ghazali. Boleh tak boleh? Sebab tu kita perlu sekarang ni baru mula daripada kecil lagi 3 tahun. Kerana apabila ia tak faham ialah kanak-kanak itu dibina pemikiran. Itu saya nak situ cukup dah ini. Kita nak 3 tahap tadi. Dan kita bertanggungjawab. Ini amanah yang diberi kepada kita. Untuk yang kita baca ayat kuntum khairum, kita bertanggungjawab. Kita merasakan dah cukup. Sebenarnya tak cukup. Kita sebenarnya kena bully di Amerika sebenarnya. Kena bully di Amerika. Kena bully di China. Bully kereta China dulu. Tak boleh kereta Amerika dulu. Kita tak sedar. Kita tak tahu sebenarnya. Kita ni dibully oleh mereka. Tak boleh, tak betul. Pasal Islam itu yang hebat. Islam itu yang terhebat. Dan inilah kepimpinan yang akan membawa kehebatan dan cemerlangan. Saya katakan tadi kepada ummah seluruhannya. Saya nak buka untuk soal jawab. Kalau nak tanya kau, kau nak pilih juga kau jawab tanya soalan. Dan tengok saya mana-mana hebat. Oleh bukan oleh lagi. Boleh hebat. Okey. Apa-apa ya? Tanya soalan. Sekarang ni dah ada hampir 40-50. Tadi saya jumpa tadi. Ada sekolah apa? Sekolah Muhammadiyah. Bukan Sabak. Mana yang tadi kata sekolah besar ni? Sabak Bernam. Sekolah apa? Sam Muhammadiyah. Muhammadiyah. Sabak Bernam. Guna konsep imtiaz tahfiz sains. Tak ada nama imtiaz pun. Tapi konsep yang kita mulakan pada tahun 1999 itu masih. Memang kita tahu sekolah imtiaz Terengganu ada 8. Kita tahu Masjid Ulul Albab. Tahu? Kita tahu Temua. Tahfiz model Ulul Albab. Anak prof pelajar di Temua Putrajaya. Banyak lagi. Dah hampir kalau gitu 50 berapa? Kenapa? 60 lah. Yang kita tak tahu. Pasal dia guna model tahfiz sains tapi dia tak letak nama imtiaz atau Ulul Albab. Siapa nak tanya soalan sini? Mengatuk belakang. Sebenarnya lima kata. Kenyek. Kau kenyek makan banyak. Nasi minyak. Laki-laki. Okey, silakan. Soalan saya, macam mana tasbih boleh kena menjaga I itqan, M mahabbah, T taqwa, I istiqamah, A akhlak, Z amal. Dan tasbih boleh kait ke imtiaz tu dengan perkataan-perkataan. Ini kena tanya ustaz. Ustaz aku faham dia. Jawab Ustaz Wan ni. Macam mana boleh tu tanya Ustaz Wan. Tanya apa je kata. Itu kita namakan filosofi dia, falsafah. Dan imtiaz tu maksudnya cemerlang. Kan? Imtiaz tu cemerlang. Tapi setiap huruf dari imtiaz tu dia ada rahsia tersendiri yang kita keluarkan itu. Firqah kita buat huruf. Kalau yang Malaysia nama dia huruf. Kita nama dia firqah. Sampai kau jadi alumni yang siapa ingat, oh ni set itqan, ni set taqwa. So ingat siapa. Okey. Pasal tanya soalan, kita pergi buku. Buku ni adalah buku biografi Syarul Taqwa dan juga biografi imtiaz.
Okey? Saya pernah claim masuk soalan lagi. Okey, ada apa saya? Cikgu boleh tanya tak? Saya dah beritahu tadi nak start nak buat MTAS kerana bila saya di Jordan, saya belajar di Negara Jordan. Saya belajar di Jordan. Jadi saya tak ada gambar kan. Saya pergi ke Jordan belajar bahasa Arab di Markas Ulama ataupun di pusat bahasa Universiti Jordan. Ini gambar saya yang baju merah tu saya. Pak sekolah saya tu girlfriend saya. Ikut tak? Dah anak nikah dah anak tu. Tapi comel lagi lah. Bila dia pun comel lagi. Jadi itu bermulanya saya katakan tadi ditanya beritahu saya belajar tentang Andalusia, saya belajar tentang kehebatan Islam yang sudah tidak ada sekarang ini kerana tidak ada gabungan antara sains dan juga Al-Quran. Jadi kalau orang tak buat, kita kena buat. Itu tercetusnya ada. Nombor dua, dia salah betul. Orang tak percaya. Orang tak percaya. Kita nak buat sekolah. Sekolah tahfiz dengan sains. Boleh ke tahfiz sains? Itu 26 tahun lalu, 1999, orang tak percaya boleh kita boleh hafaz Quran dan kita belajar sains masa yang sama kadang belajar apa Quran pondok. Yang masuk tu anak saya, 2 orang, anak saudara saya, anak kawan saya, 7. Lebih kurang itulah, itu ya. Sebab mula-mula sekarang ni nak ambil pakai 500, 5,000 minta dah. Banyak masa. Sebab orang ni lambat nak pick up. Soalan bagus. Okey, boleh nak tanya soalan? Kita dulu. Okey. Bagaimana ni? Asal kampung mana? Pulau Rusa. Banyak Rusa. Okey, 2 soalan, nombor 3. Oh, cepat boleh buat cepat soalan. Okey, depan ni besar ni. Dia terbesar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalannya adalah apa pandangan Ustaz, apakah pandangan Tazri tentang macam Tazri kata tadi bahawa ketukan rumah ni adalah ta'mur bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Tapi macam Tazri kata tadi, kita ni sekarang berdiam diri tentang macam isu di Palestin. Jadi apakah pandangan Tazri untuk macam kita patutnya buat apa sekarang untuk mencegah kemungkaran selain pada berdiam diri? Okey, 2 perkara. Satu jangka masa pendek, jangka masa sekarang. Kita bantu kereta ada duit RM1, RM2. Okey? Kita boleh bantu. Boleh beri moral support. Nak pergi lawan tak boleh pasal dia pakai F-14, F-15. Tak boleh, tak ada kebetulan. Okey? Dia pakai guided visa. Kita tak ada guided visa. Tak ada. Jadi kita boleh satunya, jangka masa pendek, kita boleh support. Okay. Jangka masa panjang inilah. Ini masa panjang. Kalau dia ada F-15, kita ada F-20. Lebih baik daripada F-15. Kalau dia ada duit, katalah 5 trilion, kita ada duit 10 trilion. Betul tak tu? Hanya kita pada dia.
kita lebih cerdik daripada dia, kita lebih banyak daripada dia, kita kena jadi nak ada ilmu. Sebab tu iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ilmu ada dengan kita je, biar dia belajar dengan kita. Itu dah lain guru gangguan ulul albab ni. Yang lebih hebat daripada mereka, biar dia belajar dengan kita. Sekarang kita belajar dengan dia, biar dia belajar dengan kita. 20 tahun lagi dia akan jawab kita. Kita yang mencipta, bukan dia yang cipta, kita yang cipta. Maksud tu, kita ada ilmu, kita ada duit, kita ada teknologi. InsyaAllah itu jangka masa panjang. Ini tanggungjawab kita semua. Okey, ibu saya start lagi. Saya tanya soalan. Okey, boleh? Masih tak tunjuk. Dia tanya kan? Tak ada. Orang lain pula. Dia dah tanya saya belum ya? Berdasarkan pengalaman Tan Sri sendiri dalam memimpin organisasi yang besar, apakah pandangan Tan Sri kepada generasi baharu sekarang yang hanya bergantung kepada artificial intelligence ataupun dikenal sebagai AI, ataupun dan sambung dengan soalan dia, apakah harapan Tan Sri sendiri kepada generasi baharu untuk menjadi pemimpin yang tidak dipandang remeh? Dia tidak salahnya AI. Jangan kita salahkan dia. AI itu sains. Yang salahnya bila penggunaan AI itu tanpa akhlak. Itu salahnya. Jadi apa yang kita dah laksanakan sekarang ini pun sedang dilaksanakan. Besok lusa, hari Ahad, Ustaz Waziri akan turun ke Unisa nak lahirkan satu kurikulum yang menggabungkan sains, Al-Quran, hadis, adab dan akhlak dalam satu mata pelajaran. Contoh, kita belajar anatomi. Anatomi ni tubuh kita. Okey, tubuh badan kita. Lima tulangnya, sains ni anatominya ada dua tulang sini, fibula, tibula, ada tulang sini. Ada dalam otak kita ada sel, ada dendrites yang menghubungi sel, ada arteri, ada vein. Itu sains. Apa ayat Quran yang bercakap tentang anatomi kita? Apa hadis yang bercakap tentang anatomi kita? Apa adab dan akhlak kita menjaga anatomi kita? Semua sekali. Tak boleh bila marah tadi kat langit, tak boleh. Ada adab, itulah. Bila ada itulah dikatakan kesyumulan Islam itu sendiri. Gabungan antara Al-Quran dan juga sains. Ataupun dikatakan oleh Osman Bakar, tauhid epistemology. Dikatakan oleh Profesor Ibn Bagani, dikatakan oleh Yusuf Osman, tauhid sains. Dikatakan oleh Allahyarham Kamal Hasan, Al-Quran dan sains. Sebenarnya integrasi itu ada, perlu ada. Jadi yang kita nak lahir inilah kita nak lahirkan. Harapan kita generasi ini generasi yang boleh menggabungi, memahami, bukan hanya faham sains tapi faham Al-Quran, faham hadis, faham adab dan akhlak dalam apa yang kita belajar itu. Dia tak salah ya. Pengguna tu bila tak tahu nak guna, disalahgunakan. Pisau katalah, pisau boleh potong, boleh bunuh orang. Betul tak? Oh jangan bukan pisau, aku bunuh orang. Pisau boleh tapi akhlaknya untuk potong bawang, cik-cik untuk potong ayam, esok potong kambing. Gitu lah. Okey? Sini pula. Ada buat ibu-ibu sahaja. Okey, sini ada. Okey, sini. Kalau tengok masa sekarang, lebih ramai orang yang nak berlumba untuk kerja rantau daripada orang yang nak berlumba dalam akademik. Jadi, nak tanya ke sini, tips untuk galakkan pelajar tu supaya lebih bersaing dalam akademik. Tips untuk galakkan pelajar tu supaya lebih bersaing dalam akademik sebab untuk
ada perimanan antara Al-Quran dan integrasi perimanan. Perlu hafaz Quran dan juga perlu iman dengan akademik. Sebab itu kita buat imtiaz dahulu, kerana ada perimanan antara akademik dan juga Quran. Jadi dua-dua perlu. Jangan hanya akademik tinggal Quran, jangan hanya Quran tinggal akademik. Tidak ada perimanan. Kerana apa yang berlaku imtiaz itu al-bab itu ialah apa dia? Nombor satu ialah 3 elemen al-bab, satu ialah Quranik, ensiklopedik dan juga ijtihadi. Quranik itu memahami Quran, baca Quran, hafaz Quran. Ensiklopedik itu memahami segala-gala ilmu yang ada di dunia. Ketika ijtihadi inilah dikatakan tahfiz pencipta tadi, creativity dan inovasi. Kalau ada persimpangan lagi sini, boleh bagi buku Ustaz, buku. Okey, sini tadi. Soalan saya adalah untuk menjadi seorang pencipta, maksudnya kita ingin buat satu discover perjalanan, kita memerlukan satu asas yang baru. Jadi apakah sahaja untuk kita membuat satu invention instead of innovation? Memang dah mula tahfiz ni, boleh tepuk tangan sekali. Dah mula tahfiz pencipta, bagus. Tahfiz ni apa doktor? Doktor tahfiz. Dia dah mula nak cipta, bagus. Dia sebenarnya kena ada konsistensi. Kena percaya kita boleh buat. Itu nombor satu. Percaya kita nak buat, kita nak buat. Kena ada. Macam kita buat imtiaz pulang pun tak percaya. Masa semua orang semua tak percaya, kita percaya. Bagi pula sekolah pula, ni cakap ni the best ni dua. Tak bocor. Betul? Sorry. Tak bocor. Giling, tebu. Latar bocor. Pijak baju. Pijak, saya tahu pijak. Jadi orang pergi tengok, Allah, kanjak. Ada bagi tengok, tak jadi daftar. Tapi kita yakin. Keyakinan itu dulu. Jangan takut. Edison dia jumpa eksperimen dapat lampu ni 9,999 kali. Tak dapat jumpa. Selepas 10,000 kali baru jumpa boleh buat. Jadi jangan takut. Kita yakin bahawa, dan jika kita yakin, insya-Allah kita akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Macam ni juga dalam tahfiz orang tak percaya dulu. Sehingga kan kita 42 orang pelajar-pelajar 4 tahun dah khatam juz 30. Jadi orang dah mula percaya kerana kita dah tunjuk apa resultnya. Okey. Last one keluar dia. Lanjut lagi dua. Ada soalan lagi? Dua ni, last one, ada lagi? Ada lagi kawan? Ada, soalan lagi? Dua, last two. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nak tanya pada pengalaman Tan Sri, apa perbezaan pemimpin zaman dulu dengan pemimpin zaman sekarang? Tan Sri berdasarkan pengalaman Tan Sri, dan apa yang perlu diubah untuk pemimpin masa akan datang? Zaman Tan Sri. Apa perbezaan dulu sekarang dan akan datang? Dulu itu dia kepimpinan ni is about leadership. Antara ciri-ciri leadership adalah berani, yakin. Orang tak buat, kita buat. Tapi kita yakin benda itu betul, jangan buat benda tak betul. Bila kita yakin benda itu kita buat. Berani, itu berani. Walaupun orang kata tak betul, kita tahu betul, kita buat. Orang tak percaya, biasanya bukan betul tak betul, dia tak percaya boleh buat itu. Macam sekarang ni, ini saya kata one yang the only one in the world.
anak-anak sebelum 9 tahun khatam hafazan 30 juzuk. One and the only one in the world. Kita kena percaya, kita kena berani, kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dengan niat yang baik, InsyaAllah kita akan dipermudah. Itu pengalaman saya lah yang musik. Banyak benda. Kalau cerita banyak lah cerita. Pengalaman-pengalaman tapi PTN, orang Felda, banyak cerita. Itu kena khusus satu hari. Tapi dia tak panggil mari walaupun orang panggil. Saya balik besok setiap minggu, seminggu 2 minggu sekali. Okey, last one lagi. Seperti yang Tan Sri kata, Tan Sri bermaklumat untuk melahirkan tahfiz pencipta yang kita boleh dikatakan pada alam pekerjaan lah. Dan antara inisiatif Tan Sri telah tubuhkan imtiaz yang inisiatif pada alam persoalan mendengar. Jadi persoalannya, apakah hala tuju pelajar-pelajar lepasan tahfiz sains selepas SPM? Hala tuju sebenar pelajar-pelajar lepasan tahfiz sains pada selepas SPM. Dah beritahu tadi, hala tuju akhirnya dia nak jadi tahfiz pencipta, nak lahirkan Khawarizmi, nak lahirkan Ibn Sina, nak lahirkan Al-Ghazali, nak lahirkan Asyafi'i, asas akhirnya. Tapi infrastruktur tidak mencukupi sekarang ini. Ada UAE, dia buat, bolehlah belajar tahfiz, belajar profesional. Tapi tak cukup kerana tidak ada integrasi ilmu tadi. Dia belajar tahfiz, dia belajar sains. Dalam satu universiti dulu, lain-lain universiti tapi dalam satu tempat, tapi tidak digabungkan dalam satu mata pelajaran. Itu yang sudah dilaksanakan ni. Kata tak habis tadi. Hari Ahad, Ustaz Dr. Wazikri akan pulang ke Indonesia, bincang dengan mereka bagaimana menggabungkan, mengintegrasi ilmu tersebut dalam konteks yang kata tadi, tauhidin epistemologi, dalam konteks tauhidin sains, dalam konteks integrasi ilmu. Itu yang akan dilaksanakan. InsyaAllah dia makan masa sikit lah. Tapi tak sama musik. Pasal benda tu kita sendiri boleh. Kalau kita biasanya tunggu orang lain buat, itu jadi. Kalau saya tunggu orang buat imtiaz dulu, takkan ada imtiaz. Tak banyak tunggu. Bila tu tahulah berlaku. Jadi kita buat walaupun keadaan pondok sekolah ni buruk, bocor, tak ada cikgu, nak bayar gaji cikgu tak ada binti, mula-mula cikgu kadang-kadang ambil gaji rendah, lewat bayar tapi buat, kita buat. Jangan tunggu. Sama kat daratan di sana, jangan tunggu. Kita tanya apa kita nak buat, apa orang buat, kita apa kita buat. Generasi ni apa yang kita nak buat, apa yang kita perlu buat. Ini tanggungjawab dan amanah kita. Apabila kita dah cerdik, kita masuk universiti, kita jadi lecturer, kita memulakan program-program dikatakan tadi. Kita doktor, kita pastikan doktor lain faham tentang keperluan kepada integrasi ilmu yang ada. Konsep ulul albab tadi, Quranik, ensiklopedik dan ijtihad itu. Ijtihad itulah yang mengatakan penciptaan kreativiti yang perlu dilaksanakan, insyaAllah. Kita doakan agar kita dipermudahkan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin yang sebenarnya, pemimpin yang berani membuat keputusan. Bukan hanya pemimpin yang mengikut apa yang diputuskan oleh orang lain tanpa dasar-dasar yang betul. Kadang-kadang kena marah oleh pemimpin atasan kerana saya berani sangat. Kita ada berani ke pemimpin. Seorang betul tak berani, dah berani tak boleh. Kena pecah dah. Biasa. Tapi yang betul itu betul. Betul tak betul? Pemimpin nak jadi pemimpin kena berani. Berani yang berasaskan kepada kebenaran. InsyaAllah kita akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Itu ciri-ciri kebenaran baik. Kerana dia pemimpin semua ni.
Sama ada lelaki dan perempuan. Kan? Ada matlamat yang jelas. Tadi matlamat kita nak lahirkan ni tahfiz semua tahfiz apa? Pencipta. Tapi nombor 1 mula tahfiz. Tahfiz nombor 2. Tahfiz nombor 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Amin jemput soal ni. Jemput soal. Ha? Okey, terima kasih. Tepuk tangan untuk itu semua. Terima kasih.